F4 Superior Carbon Edition. Agak-agak kalau kita gunakan dia untuk tembak, label botol 100 plus ni agak-agak koyak tak? Untuk pastikan botol ni dia tak bergerak masa kita menembak, kita isi air dalam ni. Gel yang kita gunakan adalah 7 ke 8 mm punya gel ball. Letak botol elok-elok, bahagian yang kita nak tembak dekat bahagian label ni lah, tengah-tengah ni. Mari kita tengok apa dah jadi. Tu dia Tengok ni, nampak ni. Bercabang-cabang jadi macam rumput tu. Dahsyat gila F4 Superior ni. Kalau aku tak isi air dalam botol tadi tu, botol tu lembut, aku rasa impact dia tu lagi gila lah. Ni baru guna soft gel je. Kalau nak lagi gila, aku boleh guna extreme hard gel.